Iran telah diserang oleh Amerika Syarikat dan serangan ini dilakukan secara senyap. Sebelum ini, Presiden untuk Amerika Syarikat telah berkata bahawa dia hendak 2 minggu untuk buat keputusan sama ada nak masuk di dalam konflik ini. Tetapi dalam masa beberapa hari, kita boleh nampak Amerika telah masuk. Dan cara Amerika masuk dalam perang ini adalah mereka menggunakan pesawat-pesawat bomber. Dan antara bom yang digunakan adalah the bunker buster. Apa itu bunker buster? So, kalau kita tengok bom tradisional, kalau bom dikenakan, akan melakukan kerosakan di atas permukaan bumi. Tapi bunker buster direka untuk buat letupan atau letupan akan masuk ke dalam bumi. So, setiap kali kalau bom bunker buster dilepaskan, damage atau kerosakan akan masuk di dalam tanah. Dan antara sebab bunker buster digunakan adalah untuk menghapuskan fasiliti nuklear di Iran. Tetapi sekarang ini kita tak tahu sama ada fasiliti Iran telah rosak ke tak. So, antara apa yang diramalkan adalah nombor 1, apabila Iran bertindak balas, ada yang mengatakan bahawa Iran akan menyerang pengkalan-pengkalan tentera Amerika Syarikat di rantau Timur Tengah. Dan nombor 2, apa yang Iran mungkin buat adalah untuk menyekat pergerakan gas dan minyak di Straits of Hormuz. Sekarang ini, Strait of Hormuz mengawal sebanyak 20% dari pergerakan minyak antarabangsa, di mana negara-negara seperti Saudi, negara seperti Kuwait, negara seperti Iraq, negara seperti UAE, Iran, mereka menggunakan the Strait of Hormuz. Dan ini adalah negara-negara yang terbesar dari segi pengeluaran minyak. Dan apabila the Straits of Hormuz disekat, apa yang akan berlaku adalah supply untuk minyak akan merudum. Apabila Iran telah diserang, saya buat live and I dah buat ramalan bahawa ada kemungkinan harga minyak naik. Sebab saya kata kalau ada konflik di Timur Tengah, supply untuk gas dan minyak akan merudum. Dan apabila supply untuk gas dan minyak merudum, ini akan impak harga untuk gas dan minyak. Dan ramalan kedua yang saya buat adalah ada kemungkinan bahawa harga diesel di Malaysia akan naik. Dan dalam beberapa hari selepas saya buat ramalan, kita boleh nampak harga diesel telah naik. Sekarang ini, dengan skop peperangan meluas, gangguan supply akan lebih besar lah. Ada kemungkinan harga minyak dan gas akan naik.